Bagaimana tingkat yakin, iaitu ilmu ain, ilmu hakul yakin dan kamalul yakin. 4 tingkat tadi, ilmu ain, hak, kamal, seiring dengan pentajalan Allah dari alam ke alam hingga saling mengenal bahawa tiada yang wujud kecuali Allah. Ahadiyah, asal segala ilmu, iaitu ilmu yakin. Tingkatnya adalah pada tingkat syariat. Sifatnya adalah zat yang mutlak, tiada nama, tiada sifat, tiada hubungan dengan makhluk. Kefahaman di sini Allah belum bertajali, tiada yang wujud kecuali zat yang tiada sesuatu yang seumpamanya. Saling mengenal Allah melalui ilmu dan dalil, bukan pengalaman. Ungkapan sufi, aku tahu bahawa Allah itu ada, ini adalah ilmu yakin. Yakin berdasarkan kepada pengetahuan, wahyu dan akal. Ini di alam ahadiyah ataupun asal segala ilmu ataupun ilmu yakin, permulaan ilmu yakin. Di mana di alam ahadiyah tidak bersifat dan tidak berasma serta tidak seorang pun mengenalnya. Ini bahawa mengetahui melalui ilmu, yakin berdasarkan pengetahuan, wahyu dan akal. Alam yang tersembunyi. Ini adalah permulaan ilmu yakin. Pada peringkat ini, segala hukum syariat menjadi asas. Tauhidnya masih dengan perkataan dan amal. Alam wahdah ataupun pentajalian asma dan sifat, ini dinamakan ainul yakin. Di alam wahdah, alam pentajalian asma dan sifat ainul yakin. Atau kepada peringkat yakin adalah selepas permulaan alam ahadiyah, permulaan ilmu yakin, pergi kepada peringkat kedua alam wahdah, iaitu alam pentajalian, dinamakan juga ainul yakin. Tingkatnya di sini adalah pada tingkat tarekat. Tingkat yang pertama tadi adalah pada tingkat syariat di alam ahadiyah. Alam wahdah adalah alam di tingkat tarekat. Sifatnya Allah mula memperkenalkan diri melalui nama dan sifatnya, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim. Kefahaman saling mula menyaksikan tanda-tanda Allah pada dirinya dan alam. Segala gerak zahirnya, mujahadah, murakabah, membuatnya melihat Allah di sebalik segala sesuatu. Ungkapan sufi, aku melihat Allah dalam segala sesuatu. Ini ainul yakin. Yakin berdasarkan penyaksian mata hati, penglihatan basyirah. Ilmu yakin, ungkapan sufi adalah aku tahu bahawa Allah itu ada. Ini ilmu yakin pada alam ahadiyah. Yakin berdasarkan pengetahuan, wahyu dan akal. Yakin pada peringkat ainul yakin di alam wahdah, alam pentajalian. Ungkapan sufi adalah aku melihat Allah dalam segala sesuatu. Ini yakin berdasarkan pada penyaksian mata basyirah. Di alam wahdah, pentajalian. Ini alam peringkat tarekat, alam ahadiyah, peringkat syariat. Di alam wahdah, peringkat tarekat, di mana Allah mula memperkenalkan dirinya. Manakala dalam alam wahdah, Allah itu mengenal dirinya sendiri. Tidak ada makhluk, tidak ada sifat, tidak ada asma dan tidak ada af'al. Di alam kedua, alam wahdah, adanya sifat, adanya asma. Ar-Rahman, Ar-Rahim, bernama di sini. Dan di sinilah Salih mula menyaksikan tanda-tanda Allah pada dirinya dan alam. Sempurna pada nyata pada alam, sempurna pada insan. Di sinilah dia melihat segala gerak-gerinya, mujahadah, murakabah. Perbuatannya membuat ia melihat Allah di sebalik segala sesuatu. Ini adalah pada peringkat kedua, ainul yakin. Kalau pada peringkat pertama, ilmu yakin, hanya pada zahirnya sahaja.
Ainul yakin adalah melibatkan penyaksian tanda-tanda Allah pada dirinya dan alamnya, pada gerak-gerinya, pada perbuatannya. Ungkapan sufi pada alam wahdah ni, aku melihat Allah dengan dalam segala sesuatu. Pada ungkapan pada alam alam hadiah tadi, ungkapannya adalah aku tahu bahawa Allah itu ada. Itu pada ilmu yakin. Ungkapan aku melihat Allah dalam segala sesuatu itu disebut ainul yakin. Itu yakin berdasarkan pada penyaksian mata. Ada kalamnya, ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullah. Ma wa ra'aitullah qabliyah wa ra'aitullah